kat korang semua satu video. Wah. Okay, nak tengok tak video ni dengan cikgu? Ada cikgu nak. Okay, jadi kita sama-sama, okay? Ni video apa ni? Tak sabar lah. Okay. Okay. Wah, buku dia buku. Buat apa tu? Ni tengok. Ya. Wah, dia punya dalam motor tu minyak. Kemudian, Warna. Wah, cantik. Wah, I terpelupa lah dari lawan. dia nak bagi nampak. Okay, sekarang cikgu nak tanya dekat awak berdua. Apa yang awak berdua tengok dekat sini ni? Apa yang awak belum nampak? Abang tu dia bubur air yang warna hijau tu dekat dalam botol yang ada minyak ni. Oh. Lepas tu dia jadi macam bulat-bulat. Ni dia jadi Dia jadi dia bulat. jadi naik gelembung-gelembung. Ya. Kenapa dia gelembung-gelembung macam tu cikgu? Ha. Macam ada buih-buih lah. Okey. Hari ni kita akan buat eksperimen lampu lava macam ni. Wah, saya suka eksperimen. Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan eksperimen kita, cikgu nak tanya. Awak berdua ingat lagi tak minggu lepas kita belajar apa? Ingat tak? Saya tahu. Saya rasa tentang cuaca cikgu. Pandai! Kita belajar tentang cuaca? Ya. Kita belajar apa? Ada burung. Pandai! Hujan-hujan. Ada panas. Betul kan Nila kan? Betul. Okey, pandai lah. Baguslah awak berdua ni. Ingat. Okey. Minggu lepas kita belajar cuaca. Hari ni pula kita belajar eksperimen lampu lava pula. Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan eksperimen kita, cikgu nak tunjuk dulu bahan-bahan apa yang cikgu bawa hari ni. Ya, hari ni cikgu bawa, tada. Apa ni? Macam kat rumah saya je. Mak saya suka guna. Tapi saya tak ingat cikgu apa nama dia. Ini minyak masak. Oh, minyak masak. Okey. Lepas tu kita ada air apa ni? Warna apa air ni? Air apa ni? Awak semua minum tak air ni? Tak, saya tak minum air. Tak minum? Oh, minum. Awak minum. Ini air mineral. Oh. Okey. Kat sini cikgu ada Cawan. 1, 2, 3 cawan. Gelas ni dia Luxina. Okey. Lepas tu cikgu ada 3 pewarna makanan. Oh, saya ingatkan ni ubat tadi. Salah, bukan. Nampak macam ubat je. Ya, cikgu. Okey, kita ada 3. Dan ini baru ubat. Ini ubat Panadol. Oh. Okey. Boleh makan ke cikgu ubat ni? Boleh. Oh, saya Untuk boleh sakit makan ke? kepala. Saya boleh makan ke? Awak tak boleh makan lagi sebab awak kecil lagi. Oh. Okey, sekarang cikgu hari ni cikgu nak jadi seorang saintis dan awak berdua jadi saintis kecil, saintis kanak-kanak. Macam tu. Okey, sebelum kita nak mulakan aktiviti ni, siapa tak sabar nak jadi seorang cikgu saintis dengan cikgu? Yeay, okey. Okey, sekarang kita akan main eksperimen
eksperimen ni dengan cikgu. Sebelum tu, cikgu dulu tunjuk dekat awak semua, okey? Okey, cikgu. Okey, tengok betul-betul ya. Okey, sekarang dekat tangan cikgu, cikgu pegang satu gelas lut sinar. Mula-mula, nampak tak kat tangan cikgu tadi cikgu cakap apa ni apa? Nampak ni minyak sawit. Pandai. Sama je. Minyak masak, cikgu. Mula-mula, Cikgu. tengok betul-betul ya. Mula-mula cikgu akan masukkan minyak ni dalam botol lut sinar ni. Okey. Tengok. Wah, warna kuning lah Dalila. Ya. Okey. Wah, Dalila. Kemudian, selepas kita dah bubur minyak masak ni, cikgu akan bubur air mineral. Oh, okey. Okey. Air mineral. Air mineral ni kita bubur sikit je. Macam ni, okey? Okey. Cikgu, kenapa ada buih-buih ni? Tak boleh bercantum ke dengan minyak ni, cikgu? Dia tak boleh ke? Pandailah awak ni. Ya, minyak dengan air tak boleh bersatu. Bila dia bersatu, nampak dia jadi macam mana? Awak nampak tak Dalila? Awak nampak tak Lia? Nampak, cikgu. Dia jadi macam tu, ha. Dia jadi Dia tak bercampur. Ya. Okey. Oh, baru saya tahu. Okey. Okey, sekarang cikgu akan masukkan pewarna. Okey, cikgu nak awak pilih warna apa awak nak cikgu bubur. Kat sini ada warna ungu, kat sini ada warna merah dan di sini ada warna biru. Okey, awak nak warna mana satu? Dalila, awak nak warna apa? Awak? Saya nak biru. Saya suka biru. Awak Dalila? Nak ungu. Okey, awak ambil ungu. Okey, sekarang cikgu guna color warna merah. Okey. Okey, sekarang tengok pula cikgu titiskan pewarna ni dekat dalam minyak ni. Oh. Dah akan titiskan. Kenapa cikgu tak bubur sampai habis? Tak boleh. Membazir. Oh. Okey, lepas kita dah buburkan dekat dalam ni. Okey, lepas cikgu dah bubur pewarna dalam ni, cikgu akan ambil satu ubat Panadol ni. Kemudian, okey, kita kepak dua. Cikgu akan bubur dekat dalam bekas lut sinar ni. Wow. Dan dia akan jadi macam ni. Wah, cikgu tengok tu Dalila. Tengok Dalila. Wah, cikgu suka. Wah, dia jadi macam buih lah. Sama tak macam yang awak tahu dekat video tadi? Sama, cikgu. Nampak dia jadi gelembung-gelembung. Wah, cikgu cepatlah, saya nak cuba juga macam ni. Okey. Lepas ni awak pula cuba, okey? Wah, boleh saya pegang, cikgu? Boleh, awak nak dekat-dekat pun boleh. Wah, tengok tu Dalila. Wah. Dalila, awak nampak tak dekat saya ni? Nampak dia tengok tak Dalila tu? Wah, Dalila. Banyaknya buih-buih Dalila. Okey, sekarang cikgu nak awak berdua pula main eksperimen ni. Nak tak jadi saintis? Nak, cikgu nak. Saya nak. Okey, sekarang cikgu bagi satu gelas yang lut sinar. Okey. Kemudian cikgu akan bagi satu ni juga. Cikgu buka siap-siap. Okey, sekarang awak semua ikut apa yang cikgu suruh buat, okey? Baik, Okey. cikgu. Mula-mula bubur apa dulu? Minyak. Okey. Awak boleh ke ni tuang? Boleh, saya kuat tau, cikgu. Okey, tuang elok ya. Banyak-banyak ke, cikgu? Kalau cikgu kata stop, awak stop. Saya tuang cikgu. Ya. Satu, turun dah. Okey, tuang lagi, Lagi, tuang lagi, cikgu, tuang lagi lagi. ke? Okey, dah. Okey. Okey, sekarang kita bagi dekat kawan awak Saya pula pula. Dalila. Boleh ke Dalila? Boleh, cikgu. Okey. Cik kata stop, awak stop, okey? Okey.
Lagi. Okey, dah stop. Okey, pandai. Okey, kemudian cikgu akan bagi eyeliner dekat awak. Jadilah saya nak tukar. Awak ambil yang tu. Saya nak yang ni. Ada perbezaan ke? Sama je. Okey. Tapi saya nak yang ni. Okey, tak apa, sama je. Okey, Dalila. Okey, cikgu. Okey, sekarang saya nak awak tuang air ni dekat dalam tu. Tuang sikit je. Sikit je, cikgu. Ya. Macam ni. Lagi. Okey dah. Okey, awak bagi dekat. Okey. Terusnya awak pula Dalila. Tuang sikit juga macam kawan awak tuang tadi. Ya. Lagi. Okey dah. Okey, pandai. Ya, awak pun ada kuih tu. Okey. Sekarang bubur pewarna makanan tu pula. Boleh tak buka tu? Boleh, cikgu. Okey. Okey, tu titiskan picit-picit tuang dekat dalam tu. Boleh tak awak? Boleh? Tuang je banyak-banyak mana awak nak tuang. Mana, cikgu? Macam ni awak. Macam tu. Okey. Dah ke saya punya? Okey, dah. Wow. Dah ke, cikgu? Ke awak nak bubur lagi? Okey. Cuba awak pula picit sikit je. Cuba try. Okey. Okey, dah. Okey, tutup balik. Dah, cikgu ni dah tutup. Okey, sekarang ini masanya awak tuang ubat ni, awak kepak, lepas tu awak letak dulu dekat dalam tu. Boleh? Letak ya, cikgu. Okey, letak. Letak. 1, 2, 3. Tada! Okey, letak lagi satu lagi. Oh. Letak tepi pula. Okey. Wah, cikgu tengok saya punya. Wah, warna apa awak tu? Saya Dia punya warna apa? Warna biru, cikgu. Pandai, Dalila. Ungu. Wow. Jadi macam cikgu punya lah. Ya. Cikgu tengok tu, dia ada Della tengok tu. Saya punya ada buih-buih. Ada sama lah, sama lah. Saya nak buat lagi satu lah. Wah. Saya suka tengok benda ni. Cikgu, jadikan saya buat. Jadi, pandailah awak semua. Awak semua dah boleh jadi saintis jugalah. Saya dah boleh jadi saintis macam cikgu ya. Iya. Okey, dah habis dah kita buat eksperimen hari ni. Okey, sebelum kita nak habis, dah nak balik, cikgu nak tanya. Tadi kita buat eksperimen apa ni tadi ni? Apa Dalila nama dia? Saya rasa saya tahu. Nama dia eksperimen lampu. Lampu laba. Pandai. Okey, pandailah awak berdua hari ni. Awak memang terbaik. Awak berdua memang boleh jadi saintis kecil. Baguslah. Cikgu boleh cuba lagi nanti esok benda ni. Boleh. Awak nak cuba kat rumah pun boleh. Okey. Awak buat dengan awak punya mak dengan ayah, okey? Okey. Okey, habis